mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan fokus bahagian kenangan. Enjoy. Aduh, kebosanannya. Allah Akbar. Betul kan kau nak belanja burger? Uish, dia bagi duit terus. Aduh, mana larat nak kalau beli burger. Aduh, tengok situ, boboiboy je lah. Mana tahu kau bagi burger free. Okey, saya sudah tengok Boboiboy musim 1, episod 7 dan saya amat suka dengan konsep kena paksa serap masuk dalam game ni. Konsep ni amatlah kreatif dan refreshing pada tahun 2011 dan menjadi semakin popular. Sekarang ni kita boleh lihat Hollywood menghasilkan cerita-cerita yang popular menggunakan konsep yang sama seperti Jumanji, Welcome to the Jungle 2017 dan juga Zathura, A Space Adventure pada tahun 2005. Cerita ni memang popular dulu. Episod ni merupakan salah satu episod favourite saya masa kecil dulu. Ini bukan sahaja sebab konsep yang menarik, tetapi disebabkan episod ini introduce kita kepada karakter yang paling kelakar dan karismatik dalam franchise Boboiboy ni, iaitu karakter Papa Zola. Saya amat terhibur dengan interaksi antara karakter-karakter dalam episod ni. Boleh pula ada interaksi yang meta seperti Boboiboy komen mengenai animasi ni senang je nak buat. Dan Gopal marah Boboiboy mengatakan, "Dek, animasi ni ambil masa dan duit lah untuk dibuat." Saya juga suka apabila Pakcik Mat komen, "Zaman dah berubah." Apabila melihat Tok Abah dan Ochobot bersungguh-sungguh main game untuk selamatkan Boboiboy dan Gopal, memang kelakar. Dari segi visual memang mengkagumkan. Grafik pixel yang digunakan untuk Boboiboy dan Gopal amatlah kreatif. Walaupun hanya dalam bentuk 2D, kita masih boleh lihat serangan-serangan Boboiboy dan Gopal mempunyai impak yang kuat terhadap musuh. Selain itu, kewujudan Super Duper Probe juga amatlah menakjubkan. Serangan misil besar, mata laser, tangan besar memang gempak. Saya juga amat menghargai mesej dalam episod ini. Parent Yaya dan Ying menggalakkan anak-anak mereka main game 30 minit sehari. Mesej ni memang bagus untuk kanak-kanak sekarang, sebab kita boleh lihat sekarang kanak-kanak memang menghabiskan masa seharian main video game. Overall, saya amat suka dengan episod kali ni. Kita bakal lihat potensi karakter Papa Zola menyerlah dalam episod yang akan datang. Saya amat rekomen kepada sesiapa yang mahu keseronokan yang terbaik, tontonilah Boboiboy musim 1 episod 7 di channel Monster Universe. Link ada di description. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.